malam ini kita akan bersama seorang tokoh usahawan wanita yang penuh berinspirasi, seorang yang berjaya membuktikan bahawa kerja keras, keberanian dan semangat untuk keluar daripada zon selesa mampu membawa kita ke puncak kejayaan. Datuk Seri Rozita Ramilan, sahabat lama saya. Terima kasih Datuk Seri Dr. Zuraina. Bila agaknya terpaut di dalam hati Datuk Seri untuk menjadi seorang usahawan? Sebab I believe you were a private banker, betul? Betul. Adakah menjadi seorang pegawai atau sebagai seorang private banker, Datuk Seri dapat tips untuk menjadi usahawan? Itu pasti. Kerana bila saya bekerja sebagai private banker, salah satu daripadanya adalah saya bekerja di bank yang global, Citibank. So Citibank ni dia sangat memerlukan kepiawaian yang tinggi dan competition yang sangat dahsyat. Jadinya kalau awak tak perform, out you go. Tapi alhamdulillah setiap setahun saya naik pangkat 2 kali. Because of seorang yang sangat hebat. Tak, saya rasa kerana saya minat. Dan saya mempunyai bos yang baik, yang mana dia sangat memberi inspirasi dan dia sangat banyak mengajar. Dan masa tu umur Datuk Rozita berapa? Saya start di bank waktu tu umur 2, betul-betul lepas keluar saya ada few jobs. And then kemudian saya settle in Citibank dalam umur 23, 22 macam tu. Wow. Okay. Very And daripada junior, so kita pun dinaikkan, diajar, ditrain berkali-kali. Satu, untuk tidak rasa malu. Yang kedua, untuk orang kata menjaga hubungan baik sesama pelanggan. Kerana you tak boleh buat hal. You tak boleh, you kena berutamakan bahawasanya keyakinan diri dan juga kepercayaan yang diperlukan kena ada. Itu yang dia titik beratkan benda tu. I see. Dan dengan itu, bila pula masanya Datuk Seri ingin menjadi seorang usahawan? Keluar dan say, I want to become an entrepreneur. Saya sebenarnya sebab bekerja di Citi dulu, masa mula-mula masuk gaji tak banyak. Dia bagi kita RM1,500. RM900 lepas keluar ada adik lagi, ada mak lagi yang memerlukan dana kan. Kejap-kejap kan dana tak cukup, adik sekolah lah apa macam-macam. Kita dah cungak-cungak kan. Asyik tenggelam macam aku ni kan. Macam bila ni nak timbul-timbul lah, nak tenggelam lagi mati dah ni. Jadinya saya cakap dengan saya punya bos, saya kata, Sam, why don't Can you give me this? So I tanya arwah my mother. My mother cakap boleh, you boleh buat side business tapi provided your boss allow. So I minta izin dan bos I faham. I kata I kena supplement my income because I cannot live with this money. Kejujuran tu penting Ya, wajib. Kerana you tak mau hide daripada mana-mana, you want to be yourself. Jadinya support daripada kawan-kawan di bank, dia datanglah. So saya jual kepak ayam waktu tu. Oh wow. Pagi kerja sampai malam pula saya buat kepak ayam. Jual kepak ayam. Jadinya bila jual kepak ayam, kadang adik saya tolong, kadang kalau arwah mak datang dia yang tolong. Tapi tidur 2-3 jam je lah sehari. Tapi budak-budak di bank kenal banyak support dan dia mengenali saya sebagai Rozita kepak ayam. So daripada Rozita kepak ayam ke Russell Rose tu macam mana? Oh, jauh. Perjalanan tu sangat jauh. Dari situ saya belajar. Saya kata sama ada aku nak sebab waktu tu gaji menjual keuntungan daripada kepak ayam lagi banyak daripada gaji saya. Wah, jadinya kalau ikutkan saya berhenti kerja kan. Betul. Tapi saya tak. Sebab satu, saya tahu ilmu tak cukup di dada. Satu, arwah mak saya pesan, you kerja ilmu pengetahuan, duit akan follow. So itu saya pegang. Jadinya saya kata okey tak apa, sekarang kerja dah makin sibuk. Saya let go kepak ayam, sambung kerja. Datuk Seri, ingat para penonton, kita kejar ilmu pengetahuan, duit akan ikut. I like that. Kerja ilmu pengetahuan, duit akan ikut. Jangan risaukan tentang sekarang ni. Kita kena tengok masa akan datang kan. So bagi saya pengalaman tak cukup, ilmu tak cukup di dada, makanya saya sambung. Bila saya sambung, daripada situ saya punya pangkat naik. Lagi ramai usahawan yang saya kenali kerana saya menjaga mereka punya duit. Jadinya private banker lah, private banker lagi lah kan. High net worth individual. So jadinya saya ni belajar daripada mereka. Macam mana mereka berjaya, macam mana mereka menguruskan keuangan, macam mana mereka sangat disiplin menguruskan pelaburan. Jadinya semua fakta ni
ataupun pengetahuan ni saya bawa sampai saya punya perniagaan dan juga memandang masa depan. Kalau tengok dia orang berniaga, tenggelam timbul tu orang tak tahu. Orang nampak dia kaya. Tapi sebenarnya the amount of money and capital that they pour out, but dia tak tengok sekarang. Bagi dia, aku tengok lagi 5 tahun. So saya punya disiplin tu berdasarkan pada apa yang saya belajar di Citibank, saya ikut sampai sekarang. I want to talk to you about now, Datuk Sri. Sekarang, Datuk Sri seorang usahawan yang berjaya, seorang wanita menceburi bidang masakan, frozen food, rasa rose, dan yang saya paling admire dan terpegun ialah bisnes yacht. Okay, yacht business ni is actually hobby. Tapi dalam pada masa yang sama, oleh kerana minat itulah, makanya bagi saya penjualan boat tu saya tahu mana nak pergi, macam mana nak maintain. So apa yang kita buat adalah boat tu klien kalau beli daripada kami, memang tak ada rasa hassle free because we will train all the captain. Rasa hassle free. Memang hassle free sebab kita train captain dengan boat. So when I sell the boat, I sell with the captain and crew. Sebab itu boat ni dia special sikit. Dia kalau orang kata kalau ikut tier, orang kata luxury car, yang ketiga, kedua private jet, orang pertama tu boat. Kerana apa? People that own boat, they have time to spend on it. Di belakang tabir tu, apakah cabaran? Cabaran-cabaran yang telah Datuk Sri lalui? Oh, banyak. Nak cerita daripada awal ke sekarang? Terpulang. Okey, daripada awal masa mula-mula bekerja, masa mula-mula kita nak berniaga, cabaran dia macam seperti orang lain yang biasa juga. Tak ada dana, capital. Capital. Lepas tu you sorang-sorang buat semua benda dalam satu masa. You wear too many hats. Jadinya waktu tu memang tak boleh sebab you cannot afford to hire siapa-siapa. So you lah accountant, you lah semua benda. Jadinya daripada situ tu. Dan kemudian you, orang tak percaya kat you because you don't know apa benda kemampuan diri you. You kena asyik explain ke orang je. And trying to show to people that what's your worth, you know. Tu dulu. Sistem pun koyak rabak jugalah kan, tak tahu mana yang mana kan. Janji jadi kan, janji jalan, you know. So langgar dinding berkali-kali, berdarah, bangun balik and then cuba lagi. Jangan buat kesilapan yang sama. Tapi bila you langgar dinding, you jatuh, you masih nak teruskan bisnes ni? Saya ni ada masalah, arwah ayah saya kata degil. Very good. Jadi dalam untuk menjadi seorang usahawan ni kita kena ada ciri-ciri kedegilan juga. Kedegilan dia macam taksub dengan sesuatu yang you nak kena jadi. Walaupun apa yang terjadi. Sebab itu dia kata berniaga ni memerlukan grit dan perseverance. Kan you kena ada grit. You macam apa-apa yang terjadi I have to move forward. Even if I cannot, I have to force myself. Dia macam magnet. Kalau you rasa I cannot, okay lah, cannot lah. Tapi kalau rasa you can, dia macam magnet. Dan contact ni datang, door ni open, orang ni tolong you, you know. Jadi you have to be hard with yourself. Yeah, you have to be hard with yourself. So apakah cabaran yang paling pahit sekali? Your turning point tu boleh kongsi tak? Okay, satu maybe because of I do not have anyone to fall back to. Maksudnya saya seorang-seorang. Kalau saya tak ada siapa. There is nobody at the back or left right yang boleh membantu. Jadi apa-apa pun saya kena teruskan. So pada ketika tu saya remember memang duit dalam account dah memang tak ada. And then saya tengah meeting, kemudian saya tengah meeting klien untuk close deal. Kemudian came over and to basically take away my car sebab I dah tak bayar 6 bulan. Allah. Ya, waktu tu. Jadinya meminjam waktu tu pun kadang-kadang perkara biasa. So kena peminjam dengan, sebab itu kita berniaga ni kita terhutang budi dengan orang. Kerana apa? Kita tahu siapa yang shoes kita, siapa yang akan kata apa aku faham, I'll give you. So kawan yang memberi, yang membantu daripada dulu sampai sekarang saya jaga. Itu titik poin pertama. So tapi saya kata aku dah kat bawah dah. Bawah mana lagi aku nak boleh pergi? Jadinya kalau aku dah kat bawah dah masuk, dah terjun gaung dah pun, kan, tinggal lagi tak mati je lagi, I mesti hidup ni. So selagi I hidup, I kena usaha. Suddenly the door open and that's it. The rest is history. The door open. Elaborate please. Okay, people say luck is by chance, right? You are lucky. But no, actually luck is because of effort. By design. You really suddenly luck come. Tapi udah 100 clients already rejected you. But there be one that got sent and said, I trust you, I give you a chance. So there will always be that one person that trusts you that will give you that chance. So that is your turning point. Yes, and I'm sure you too. I had many. Yes. But syukur, Alhamdulillah. Kan? We're still here, we're still standing, we're still laughing. Yes. Okay, yes. Alhamdulillah. Where now? Where am I going? Where now and what now? Apa dan di mana? Dan bagaimana? Saya sekarang ni, macam saya katalah, kedegilan saya untuk melihat
baby, which is Rasarul saya ni, maju ke depan, dikenali dan juga berada di semua rumah di Malaysia. Barang yang kita keluarkan, produk yang kita keluarkan berada merata-rata dan di mana-mana. Itulah saya punya InsyaAllah. Amin. I nak deviate sikit. Boleh. Peranan wanita dalam pembentukan ekonomi negara. Okay, interesting. What are point. your thoughts? Wah, very heavy. You know that better. You know that better. Tapi Would saya like je to lah. share. To me, arwah my father always said that wanita ni penggerak nadi. Kalau I like that. Penggerak nadi. So kalau penggerak nadi society, penggerak nadi masyarakat, penggerak nadi keluarga. Society start daripada keluarga kan. So kalau anak tu berjaya kerana apa? Ibu tu mendoakan dia buat apa. So jadi wanita punya pegangan dalam membentuk ekonomi, dalam membentuk society masyarakat yang kukuh sangat besar. Amazing. Betul tak? Amazing. Amazing. Saya suka ni. Women out there dengar kata-kata Datuk Seri Rosita. Jangan berputus asa. Kita kena senantiasa belajar. Kita kena be educated. Educated ni banyak. Banyak cabang. Ya, banyak cabang. Bukan sahaja mendapat degree, tetapi educate minda kita, perasaan kita, pendengaran kita, penglihatan kita. Betul tak? Educate hak kita. Hak kita. Very good. Amazing, Datuk Seri Rosita. Amazing. Inilah sahabat saya. Saya sungguh kagum dengan Kita wanita kagum sama ni. je berdua. Datuk Seri, you also such a powerful lady, please. Thank you. Terima kasih Datuk Seri Rosita Terima kasih, kerana Datuk Seri Zainal. sudi datang di segmen 2 sisi memberi inspirasi kepada generasi yang akan datang, insya-Allah. InsyaAllah. Thank you so much. Lovely to see you again. Thank you. Iklankan jenama anda agar dipercayai ramai. Layari www.knkvgroup.com. Anda mahu anjurkan acara yang berprestij? Layari www.knkvgroup.com. Anda perlukan latihan pemasaran untuk pasukan anda? Layari www.knkvgroup.com. KNKV Group, sebuah produksi periklanan, penganjur acara dan latihan pemasaran. Pilihan jenama-jenama unggul di Malaysia. Around school zone 40 km per hour. Saya rasa dalam 50 km. 40 km. Untuk hari ini kita ada driving simulation. So kita mulakan dengan 50 km sejam. Slow. Sangat bahaya kan? Kita akan memandu pada 30 km sejam. Ya, ini saya nampak. Oh, sebaik sempat break tadi. Okey. Selamat. Sebab itulah kita ada had kelajuan di kawasan ni, iaitu 30 km sejam saja. Sekarang anda bersama dengan saya Azhar Jalil dalam sisi debat. Segmen kali ini memang sangat panas sebab kita akan bercakap tentang yang ketiga ni. Biasalah kita selalu dengar orang kata bila ada berdua, adanya yang ketiga. Tapi kali ini yang ketiga itu bukannya syaitanir rajim. Sebab kita akan bercakap tentang penyondol. Topik yang sangat panas dan membuatkan saya berdebar untuk sebut. Topik kita pada sesi kali ini iaitu orang ketiga pemusnah keluarga. Namun sebelum itu kita berkenalan terlebih dahulu dengan para pendebat kita yang berada dalam studio. Di sebelah kanan semestinya selaku pencadang kita ada saudari Norika Alia Fatini binti Rosli. Apa khabar Ika? Baik. Nampak dah bersedia betul eh? Tebal kertas yang Penuh pegang. emosi. Betul. Saya pun agak cuak. Baik, Ika merupakan alumni pendebat UM Universiti Malaya. Betul. Ambil jurusan apa ni? Undang-undang. Yalah, kita teruskan saja dengan penebat di pihak pembangkang. Kita ada saudara Ahmad Azri bin Abdullah. Apa khabar Azri? Sihat, Alhamdulillah. Oh, suara macam DJ ya. Oh, Dulu alumni penebat Universiti Malaya. alumni pendebat Universiti Malaya juga. Jurusan? Jurusan undang-undang juga. Ya, memang sangat sesuai untuk kita berbicara soal undang-undang pada hari ini kerana
usul kita pada hari ini, Dewan ini percaya penyondol perlu didakwa di bawah undang-undang sivil. Tanpa membuang masa, tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin mempersilakan pihak pencadang untuk mula membentangkan hujah. Dipersilakan, Saudara Ika. Sebagai wakil kepada wanita-wanita yang disondol, dikhianati dan dicurangi, kehilangan segala-galanya disebabkan oleh pihak ketiga, cubit pihak kiri, pihak kanan terasa juga. Saya di sini menggagaskan satu usul, iaitu Dewan ini percaya penyondol perlu didakwa di bawah undang-undang sivil. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, usul ini bukan sebenarnya usul tentang dendam. Ia adalah usul tentang maruah, tentang keadilan akibat daripada disondol kepada mangsa-mangsa sondolan inilah. Baiklah, kita mulakan dengan hujah saya yang pertama, iaitu undang-undang sivil perlu demi menjaga ketenteraman awam dan melindungi institusi keluarga. Pertama sekali perlu untuk kita faham, apakah itu institusi keluarga yang baik? Institusi keluarga yang baik ini termasuklah ibu bapa yang memainkan tanggungjawab mereka, nafkah isteri dan anak-anak yang tidak diabaikan. Pun begitu, semua benda ini boleh dikacau bilau. Keluarga yang bahagia boleh tiba-tiba jadi musnah. Keluarga yang seronok tiba-tiba jadi dah kacau bilau. Sebab apa? Sebab huruf P, penyondol. Tuan-tuan dan puan-puan, ancaman besar seorang penyondol ni, bila kita tengok mereka dalam sosial, kita ingat mereka ni tak ada masalah. Mereka ni adalah isu peribadi. Tetapi sebenarnya, mereka ini membawakan satu isu sosial. Sebab apabila berlaku penyondolan, berlaku keruntuhan rumah tangga. Apabila berlaku keruntuhan rumah tangga, anak-anak nafkah diabaikan. Tanggungjawab ibu bapa dilupakan. Sebab itu saya gagaskan untuk kita adakan di bawah undang-undang sivil. Sebab bila kita ada undang-undang sivil, mereka yang menjadi mangsa kepada sondolan ini boleh menuntut tuntutan dari segi wang, pampasan, bayaran ganti rugi, seperti dalam kes Hai Pi Kai, yang mana dalam kes itu mahkamah menyuruh kepada mangsa untuk boleh claim sebanyak RM200,000. Oh, maksudnya bila disondol ni, mangsa sondol boleh minta tuntutan ganti rugi. Itu dalam kes sekarang, buat masa status quo sekarang. Cuma itu adalah kes yang bukan Islam. Di dalam kita orang Islam, kita ada mahkamah syariah, tetapi mahkamah syariah adalah sedikit restrict dan juga tidak tengok keadaan yang lemah lah. Faham, nampak tu tuan-tuan dan puan. Jangan sesuka hati menyondol. Ya, kita negara yang ada undang-undang. Beralih terus ke pihak... kenapa nak macam gelisah, Cik Azri? Saya memang waktu dijemput untuk tajuk ni, saya dah gelisah dah. Saya takut bila episod ni keluar, saya akan jadi lelaki nombor 1 dibenci di Malaysia ni. Kerana kita nak tahu apa yang akan jadi pada nasib penyondol. Jadi, tanpa membuang masa, Saudara Azri, saya persilakan untuk membentangkan hujah. Saya dah dengar apa yang dibawa oleh Cik Eka tadi. Dan saya tahu penyondol ni bukan orang yang kita suka. Masyarakat, kalau video-video tular tu, sama ada video masak sedap atau masalah rumah tangga, itu yang akan selalu tular. Jadi memang orang ni dah benci dah penyondol ni. Tapi adakah penyelesaian kita kepada masalah sondolan ni melalui undang-undang? Sebab kalau cadangan pihak pencadang melalui undang-undang, kita dah ada beberapa undang-undang in place, bagaimana yang Cik Eka cakap tadi dalam kes Hai Pi Kai. Tapi itu hanya apabila melibatkan penzinaan ataupun hubungan seksual. Tapi kita tahulah curang ni besar lagi pada tu. Keluar makan sama-sama, tolong hantar balik, berdua-duaan. Saya tengok ada kru wanita yang mula tak puas hati dengan saya ni. Tapi isunya adalah, kalau kita mengharapkan undang-undang, dia mesti ada satu penilaian yang jelas. Dia mesti kita boleh nilai sama ada kecurangan itu berlaku ataupun tidak. Kalau undang-undang tak boleh takrif, undang-undang tak boleh kenal pasti, itu satu masalah. Saya bagi contoh. Contoh, kalau kita ada satu situasi pasangan yang bahagia. Tiba-tiba, ni saya ambil contoh pasangan Islam lah. Tiba-tiba suaminya nak berkahwin lain. Dalam Islam dibenarkan perkara tu. Dia boleh kahwin lain. Tapi isteri pertama tak boleh terima. Isteri pertama kata, kalau kau kahwin lain, aku minta cerai. Dan rumah tangga pertama tu pun roboh. Adakah dalam keadaan tu, orang kedua tu dikenali sebagai penyondol? Ataupun dia sekadar isteri kedua yang dibenarkan oleh undang-undang? Sebab isunya dalam isu sondolan ni adalah tentang perasaan.
Kita tak tahu perasaan itu timbul daripada mana, berputik daripada mana. Jadi untuk undang-undang menghalang satu perkara yang semula jadi, yang sifatnya sukar dikawal, saya rasa mungkin sukar untuk saya terima cadangan usul pada hari ini. Saya nak tanyalah, Cik Azri pernah disondol? Saya belum kahwin lagi, sebab tu saya berani. Berani hadir ke studio pada hari ini. Pernah bercinta? Pernah. Pernah bercinta? Masa bercinta pernah disondol? Tak pernah. Belum lagi? Belum. Lagi tak apalah. Kita terus ke selesai pusingan yang pertama. Kita beralih kepada pusingan yang lebih panas, iaitu pusingan yang membenarkan kedua-dua. Oh, nampak sedang cekak pinggang, tak sabar untuk melakukan bidasan. Kita terus ke pusingan kedua di mana setiap pendebat dibenarkan untuk membidas hujah yang diberikan oleh pihak lawan. Kita mulakan dengan saudari Eka. Sila. Cik Azri tadi cakap tentang kesukaran pelaksanaan. Dia macam ni je Cik Azri, undang-undang ni tak ada yang sempurna. Dia nak buat ke tak nak buat je. Keputusan nanti, kalau hakim berpuas hati, ada berlaku kecurangan, mesej ada, evidence dah ada. Kalau contohnya tular tentang video lebih-lebih lagi, pergi teman, pergi hospital dan sebagainya, saya rasa tu dah memang solid bukti dah untuk hakim tunjukkan berlaku kecurangan ataupun penyondolan tu Encik Azri. Dan yang keduanya, Encik Azri cakap tentang isteri kedua dan sebagainya. Dia macam ni lah, bagi saya tidak ada masalah untuk berpoligami. Sebab dalam Islam pun lelaki dibenarkan untuk berkahwin 4. Cuma nanti wanita perlu berhati-hati dengan Encik Azri. Perempuan dan lelaki dibenarkan untuk berkahwin 4. Tetapi apa masalahnya apabila perkahwinan kedua, ketiga disembunyikan diam-diam? Itu yang kita tak puas hati. Sebab itu berlaku penyondolan, nak tuntut hak dan sebagainya. Sebab lelaki ni buat kerja diam-diam. Sebab bila berlaku ketidakadilan macam ni, abaikan nafkah anak-anak, abaikan tanggungjawab yang sepatutnya, masuklah kita undang-undang yang kita boleh tuntut hukuman, kita boleh tuntut ganti rugi daripada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab ni lah. Bukannya nak tuntut daripada pihak ketiga tu, kita nak lebih nak tuntut lah suami tu, sebab kita memang dah boleh minta nafkah mutaah ke nafkah dan sebagainya. Cuma yang pihak ketiga ni sekarang yang tidak ada undang-undang. Jadi bila ada undang-undang sivil ni, mereka bolehlah didakwa di bawah undang-undang sivil. Itu lelaki buat kerja diam-diam, patutnya buat kerja terang-terangan lah kan? Kau macam mana? Buat kerja terang-terang lagi saya baran. Dia yang penting kita kena jujur. Kalau dah tak ada perasaan ke apa, bagi tahu. Sebab dalam Islam kita kena ada kemampuan. Kemampuan untuk adil. Adil ke tidak kalau diam-diam tu? Terang-terang tu adil ke tidak kalau dah abaikan nafkah tu? Dengar tu Cik Azri. Benda tu untuk Cik Azri tadi sebenarnya tu. Kesediaan. Sebelum ke arah rumah tangga tu. Baik, saya terus beralih lah. Saya memang tepis ke Cik Azri sekarang ni. Okey, sekarang Cik Azri dipersilakan untuk memberikan bidasan. Walaupun Cik Eka dia minta orang kat luar sana berhati-hati dengan saya bukannya penyokong penyondol. Cuma saya rasa bila kita mencadangkan mekanisme undang-undang, dia tidak sesuai. Ada beberapa sebab. Sebab yang pertama, kita dah ada. Pertama sekali, masyarakat memang dah benci penyondol. So orang yang nak menyondol, dia dah tahu risiko dia dah. Dia memang akan dibenci. Kedua, kalau kita bercakap tentang undang-undang, tadi dah ada dah. Dia dah ada boleh kenakan ganti rugi kalau menyebabkan hukuman seksual. Kalau undang-undang Islam ada boleh dipanggil kalau dia peruntuh rumah tangga, dia boleh dikenakan hukuman bayaran oleh mahkamah syariah. So maksud dia, undang-undang dah ada. Jadi bila kita cadangkan undang-undang lagi, saya tertanya-tanya sampai tahap mana? Adakah sampai nak kena hukuman gantung, penjara, bunuh? Kalau itu, saya tahu amarah. Saya tahu amarah bila dicurangi. Saya tahu sakitnya perasaan bila hati itu pecah. Tapi undang-undang ni dia tidak hadir untuk menghalang perkara itu berlaku. Dia hanya boleh hadir apabila kerosakan itu telah berlaku. Dan saya kira, kalau kita nak bercakap tentang hubungan yang sihat, institusi kekeluargaan yang baik, undang-undang bukan penyelesaian dia. Bagi saya, ya, penyondol tu satu masalah. Tetapi, kalau sekadar penyondol saja, kalau satu tangan tak keluar bunyi, dia kena bertepuk baru keluar bunyi. Saya lebih melihat pasangan dalam perkahwinan tu, you perlu percaya satu sama lain. Kena jaga satu sama lain, sayang satu sama lain. Kalau you yakin dengan pasangan you, berterus terang, ada perasaan yang bagus, datanglah penyondol dari cerah mana, atas, bawah, kiri, kanan, you takkan tergugah. Dan hal ni, sekali lagi saya cakap, hal perasaan, hal sanubari. Tidak ada undang-undang, walau sebutir mana pun yang boleh halang perkara daripada berlaku. Jadi kalau you nak halang penyondol, jawapannya ada pada saya, pada Encik, pada Eka juga. Diri kita masing-masing. Itu je jawapannya. Saya tertarik dengan kenyataan yang saudara Aziz kata tadi berkaitan dengan benda ni takkan berlaku, proses penyondolan ni takkan berlaku kalau dia bertepuk sebelah tangan. Betul. Jadi Cik Azri tak pernah disondol, pernah menyondol?
Juga tak benar. Juga tak benar. Semoga takkan pernah lah. Ya, kita doakan agar benda itu dijauhkan. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan berhenti rehat seketika untuk kita mendalami lagi tentang proses penyundulan ini sampai ke tahap mana. Jadi kita jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Dua Sisi. Iklankan jenama anda agar dipercayai ramai. Layari www.knkvgroup.com. Anda mahu anjurkan acara yang berprestij? Layari www.knkvgroup.com. Anda perlukan latihan pemasaran untuk pasukan anda? Layari www.knkvgroup.com. KNKV Group, sebuah produksi periklanan, penganjur acara dan latihan pemasaran. Pilihan jenama-jenama unggul di Malaysia. Adik-adik, jom belajar cara melintas. Lihat kiri, kanan, kiri sebelum melintas. Membantu pelajar melintas dan pastikan pelajar selamat sampai. Jangan tiru pemanduan seperti ini. Contohi pemanduan dan peraturan dengan berhemah. Anda masih lagi bersama dengan saya, Azhar Jalil. Dalam Dua Sisi, kita sekarang ini berada di segmen Sisi Debat dan membincangkan isu yang cukup panas, iaitu orang ketiga pemusnah keluarga. Selesai dua pusingan, kita beralih ke pusingan yang ketiga, iaitu setiap pendebat dibenarkan untuk bertanyakan satu soalan kepada pihak lawan. Jadi kita mulakan soalan daripada saudari Eka. Silakan. Baiklah, tadi Encik Azri ada cakap tentang keluarga perlu ada kasih sayang, kesetiaan dan sebagainya. Soalan saya adalah, dengan isu penyondolan yang bagai cendawan tubuh selepas hujan sekarang ni Encik Azri, tiap-tiap minggu paling kurang 2 isu curang viral, apa penyelesaian Encik Azri kepada penyondolan ni? Saya minta maaf cakap memang tak ada penyelesaian. Kita tak pernah tahu kalau suatu sondolan tu akan berlaku ataupun tidak. Perkara ni adalah di luar kawalan. Saya ada beberapa perkara yang saya boleh cadangkan sebagai mekanisme kawalan lah. Saya pun macam Cik Eka cakap tadi, undang-undang tak boleh bagi jawapan 100%. Jadi kalau nak suruh saya bagi jaminan takkan berlaku dengan cadangan saya ni, tak adil lah. Tapi pertama sekali, bila masuk ke alam perkahwinan, masuklah dengan ilmu dan kematangan. Cinta saja tak cukup sekarang. Mesti matang, mesti nak hidup dengan pasangan selama-lamanya dan mesti sentiasa ingat apa kemanisan yang membawa kepada perhubungan tu pada awal waktu dulu. Itu pertama. Kedua, kalau dah ada bibit-bibit keretakan, ni saya nak pesan kepada lelaki dan perempuan. Janganlah bercerita masalah tu kepada jantina lain. Tak perlu. Kalau you ada masalah dengan pasangan you, tak boleh selesaikan, bincang dengan keluarga. Kalau keluarga tak membantu, dapatkan bantuan profesional, terapis. Sebab penyondol ni, dia tak boleh nak sondol kalau tak nampak ruang-ruang kosong tu. So jangan bagi ruang langsung. Jangan bagi. Itulah penyelesaian dia sebenarnya. Undang-undang dah terlalu lambat dah ketika itu. Itu yang pertama tadi, matang. Kedua, dapatkan bantuan dan nasihat. Dan yang ketiga, mesti sentiasa menceriakan hubungan tu. Jangan kita anggap hubungan ni bila dah berkahwin, dah hijab kabul, selesai. Hidup macam kawan. Every day, you have to put an effort dalam relationship. Saya pernah dengar ayat tu daripada seorang yang saya kenal sebelum ni. Kita kena letak usaha dalam hubungan kita. Kalau kita nak agak undang-undang, benda tak hidup. Benda ni terlalu rigid. Kalau pergi mahkamah, tiba-tiba hakim kata, oh, ni bukan curang. Nak hakim lelaki. Oish, habis lelaki pun kena. Kalau peguam tu pun peguam lelaki, habis lelaki kena. Kalau perempuan pula jadi hakim, oh, perempuan tak support perempuan, masalah pula. So bila hati dan perasaan ni memang takkan ada orang yang puas hati. So a big no kepada undang-undang. Saya rasa lepas habis episod kali ini naik saham Cik Azri. Oh, terima kasih. Jadi Cik Azri, sekarang ni dipersilakan untuk bertanyakan soalan kepada saudari Eka. Okey Cik Eka, saya dah tegaskan ialah tentang isu perasaan, isu sanubari. Jadi benda-benda yang tak boleh kita nak kawal ni, macam mana undang-undang tu dia nak kesan dan dia nak nilai satu kecurangan tu berlaku. Kalau dalam keadaan semasa, senang. Ada hubungan seksual, kita boleh kenakan dia ganti rugi, hukuman dan sebagainya. Tapi bila curang ni, perasaan, macam mana Cik Eka nak nilai benda tu? Sila. Bila kita bercakap soal perasaan Cik Azri, semua orang ada perasaan. Tetapi setiap perkara yang kita lakukan tu ada had dan ada limitasi. Kalau dah tahu tu suami orang, kalau dah tahu tu isteri orang, janganlah kacau. Sekarang pun saya rasa perempuan semua akan buat due diligence. Kalau dalam bahasa layman terms ni, kita buat background check. Lelaki ni kerja apa, pakai kereta apa. Mustahil lah diorang ni tak check lelaki ni dah kahwin ke belum. Melainkan
mereka memang berniat untuk ambil lelaki tu, dah tahu lelaki ni dah kahwin ke belum, nak juga. Itu masalah penyondol dia sekarang. Sebab tu saya cakap, kalau perempuan ataupun lelaki pun tak kurang ada isu penyondol yang sekarang, sebab ada husband work katanya. Husband office, wife office dah isu-isu macam tu. Jadi saya rasa nak bercintalah. Kat sana tu ada banyak perempuan lain, ada banyak lelaki lain, tak ada limitasi untuk bercinta dengan siapa-siapa, cuma 2 sahaja. Jangan bercinta dengan orang punya, especially suami orang, isteri orang. Dan yang kedua, jangan bercinta dengan sejenis lah. Yang itu pun lagi satu isu juga. Baik, terima kasih Saudari Ika. Begitulah selesai sesi perdebatan kita untuk topik yang cukup panas saya kira episod kali ini, iaitu orang ketiga pemusnah keluarga. Dan semoga perdebatan kali ini membawa banyak manfaat, banyak ilmu dan juga banyak pengajaran kepada anda sekalian. Terima kasih diucapkan sekali lagi kepada Saudara Eka. Terima kasih diucapkan kepada Saudara Azri atas kesudian bersama dengan kita dalam segmen sisi debat. Tuan-tuan dan puan, saya ingin berpesan kepada diri saya dan juga seluruh yang menonton rancangan ini, seperti yang dibicarakan oleh Saudara Azri sebentar tadi, kita jangan beri ruang langsung kepada penyondol untuk melakukan aktiviti penyondolan ini. Kalau ada nampak bibit-bibit ruangan untuk disondol, cepat-cepat tutup ruangan itu supaya rumah tangga kita terjaga, rumah tangga kita terpelihara. Kepada setiap suami, jagalah isteri kita kerana isteri diciptakan dari tulang rusuk kiri lelaki. Dekat dengan tangan untuk dilindungi, dekat dengan hati untuk disayangi. Kembali selepas ini bersama dengan Irma Hasmi dalam segmen Sisi Niaga. Iklankan jenama anda agar dipercayai ramai. Layari www.knkvgroup.com. Anda mahu anjurkan acara yang berprestij? Layari www.knkvgroup.com. Anda perlukan latihan pemasaran untuk pasukan anda? Layari www.knkvgroup.com. KNKV Group, sebuah produksi periklanan, penganjur acara dan latihan pemasaran, pilihan jenama-jenama unggul di Malaysia. Assalamualaikum, kembali lagi dalam Dua Sisi bersama saya Irma Hasmi untuk segmen Sisi Niaga. InsyaAllah kita akan bersama dengan para usahawan yang sentiasa menyokong dalam membawakan perbincangan yang berkualiti. Dan hari ini insyaAllah kita akan berkenalan dengan satu lagi produk, iaitu produk gel sapuan yang diberi nama Gel Amani. Okey, apakah fungsi untuk gel Amani, gel sapuan yang dalam keadaan yang halal ini? InsyaAllah jangan risau sangat. Dia boleh membantu melegakan sakit-sakit otot dan juga sendi dengan cara sapuan. Untuk tahu lebih lanjut mengenai gel Amani ini, kita akan bersama dengan tetamu khas kita pada hari ini, iaitu Tuan Leo Adiputra, merupakan founder Amani Life Senjan Berhad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, insya-Allah kita nak tahu lebih lanjut tentang gel Amani ini. Yang saya baca di sini adalah mengenai gel Amani itu sini adalah bukan gel sapuan yang halal. Sebab kebanyakan orang risau kan, kita tak tahu apakah bahan-bahan yang digunakan dalam setiap gel yang ada di pasaran. Jadi mungkin atau boleh terangkan sedikit berkaitan dengan gel Amani. Gel Amani sebenarnya adalah ubat berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia yang berfungsi untuk membantu melegakan sakit lutut, sakit sendi dan sakit otot, sakit pinggang. Tercetusnya idea untuk menghasilkan gel Amani ini adalah bila saya ke masjid, saya selalu nampak ada orang yang solat atas kursi, jemaah kan, terutamanya warga emas. Jadi ada satu hari ni saya pun tanyalah, kenapa pakcik duduk atas kursi? Kan dia kata sebab sakit lutut. Jadi
kita ni orang muda, kita tak perasan benda-benda macam ni. Kita ingat sakit lutut ni benda biasa tapi bila bersembang-sembang dengan orang yang terpaksa solat atas kerusi ni, dia bercerita dengan penuh emosi lah. Sebab dia kata bila sakit lutut ni nak solat rasa tak puas. Sebab apa? Tak boleh sujud. Sebab jadi walaupun solat tapi ada rasa macam tak puas. Jadi alhamdulillah kita menghasilkan gel Amani ni. Idea awal tu disebabkan nampak ramai jemaah yang tak dapat nak solat dengan sempurna. Jadi maka terhasillah gel Amani. Masya Allah, mana kepekaan melihat keadaan umum terutamanya di masjid yang di mana antara aktiviti mereka tu terjejas daripada yang kita fokus tadi adalah tentang solat sendiri kan. Bila kita solat atas kursi kan tak dapat nak sujud kan. Kepuasan tu waktu sujud tu. Masya Allah. Walaupun mungkin tidak adalah bahan yang tidak halal dalam tu, tapi bila tak ada status daripada JAKIM, maka mereka ni akan rasa ragu. Dan begitu juga awalnya gel Amani ni kami belum ada status halal daripada JAKIM, dan soalan yang selalu ditanya, boleh bawa solat ke? Boleh bawa pergi umrah ke? Jadi pada masa itulah kami segera untuk mendapatkan status halal dari JAKIM. Jadi bila dah ada status halal daripada JAKIM, tidak ada lagi keraguan. Maksudnya tak ada was-was kan. Memang JAKIM confirm yang benda ni diperbuat daripada bahan-bahan yang suci. Kan yang mana kita tahu JAKIM, status halal JAKIM ni memang sangat terkenal, terutamanya negara kita Malaysia sebagai hub halal dunia jadi alhamdulillah bila dah ada status tu lebih membuatkan orang rasa tak ragu untuk bawa solat, bawa pergi umrah, bawa pergi haji. Kuranglah dah dapat soalan macam tu? Atau memang tak ada langsung dah soalan kita? Tak ada sebab dah ada cop logo halal dekat produk ni dekat sini. Yang mana logo ni ada serial number sekali, dan tak boleh suka-suka guna cop dekat ni. Kalau palsu boleh kena saman kan dengan JAKIM. InsyaAllah tak palsu sebab kita dah keluar TV tadi. Jadi jangan risau tentang cop halal yang digunakan di gel Amani ni insyaAllah. Okay, bila sebut tentang bahan-bahan tadi, so apa bahan yang istimewa yang melegakan sakit otot dan sendi tadi tu? Kami menggunakan bahan-bahan semula jadi seperti Zingiber Officinale yang mana juga dipanggil sebagai halia lah. Selain daripada sakit otot, sendi, ada juga orang pernah tanya soalan tak? Boleh sapu kat bahagian perut tak? Tak ada masalah sebab daripada KKM sendiri gel ni dia adalah digunakan untuk sakit otot dan juga sendi. Jadi kalau perut ni kita sapu kat perut tu bahagian otot lah. Kan kalau di bahagian bahu ke otot lah, pinggang, otot apa semua. Bagi keadaan lebih selesa lah kan untuk melakukan aktiviti harian insyaAllah. Okay. Cara penggunaannya dalam sehari? Dan biasanya digunakan yang dicadangkan sapu 3 kali sehari. Maknanya bahagian tu pastikan bersih dahulu, baru kita sapu. Jangan salah gunakan tiba-tiba sapu minyak, macam-macam minyak baru sapu gel ni kan. Sebab tekstur dia memang gel. Kan dia berasaskan gel. Gel maknanya air, dia tak ada bahan asas minyak bahan ke? Dia daripada bahan asas dia air, gel. Dia dalam bentuk gel. Tu yang nak dengar tu. Selalunya kita macam tak selesa kan bila ada kesan-kesan macam melekit, lepas tu melekat dengan pakaian contoh dia kan. Jadi tak selesa kat situ. Okey, insya-Allah kita akan bercerita dengan lebih lanjut lagi berkaitan mengenai gel Amani ini, dan anda jangan ke mana-mana, kita berhenti berehat sebentar, kembali selepas ini. Iklankan jenama anda agar dipercayai ramai. Layari www.knkvgroup.com. Anda mahu anjurkan acara yang berprestij? Layari www.knkvgroup.com. Anda perlukan latihan pemasaran untuk pasukan anda? Layari www.knkvgroup.com. KNKV Group, sebuah produksi periklanan, penganjur acara dan latihan pemasaran. Pilihan jenama-jenama unggul di Malaysia.
Alhamdulillah, kembali lagi dalam Dua Sisi di Sisi Niaga bersama dengan saya Irma Hasmi. InsyaAllah kita bercerita tentang gel Amani, gel sapuan untuk yang sakit-sakit sendi, sakit-sakit otot, dan gel ini boleh melegakan anda. Kita masih lagi bersama dengan Tuan Leo Adiputra untuk bercerita lebih lanjut mengenai gel Amani ini. Okey, kalau orang fikir kan gel-gel sapuan sakit-sakit otot, sakit sendi ni untuk orang tua je, untuk orang gemas saja. Ya ke? Orang-orang muda tak nak pakai ke? Sebenarnya gel Amani ni bukan untuk sakit sendi je, sakit otot juga. Jadi sebab tu ramai juga atlet-atlet ataupun orang yang aktif bersukan menggunakan gel Amani. Contohnya kan, kalau kita orang aktif bina badan, selalunya sakit-sakit juga, pergi gym apa semua ni kan. Jadi boleh sapu dulu. Bukan orang tua je sebenarnya sakit-sakit badan ni. Yang muda, yang aktif biasanya memang sakit badan kan. Ataupun golfer ke, yang main golf, yang main badminton, semua tu tidak terkecuali dari mengalami sakit-sakit badan. Ya, betul. Saya pun terus fikir kan, mustahil orang duduk kat office kan, yang menghadap komputer tu tak sakit belakang, betul tak? Yang office, betul. Orang kalau kat office biasanya masalah utama dia sakit tengkuk, sakit pinggang, sakit belakang. Kan sebab lama sangat mana duduk. Tiap pagi sebelum pergi kerja dah boleh sapu dah. Boleh sapu. Kita sapu, saya tak langsung, kita akan massage dia kan. Kita akan ada urutan pada otot tu. Sebenarnya gel Amani ni tak perlu urut. Tak perlu urut. Itu yang special dia tu. Oh, sebab? Adakah sebab bentuk dia ada roller tu? Sebab dia bukan minyak. Dia bukan minyak untuk diurut dan tak perlu urut untuk melegakan sakit tu. Jadi sapu je, insya-Allah lega. Okey. Masya-Allah. Jadi kita buka sikit tak bagi penonton lihat macam mana keadaan botol dia? Ya. So kalau kita tengok dia roll on, jadi kita tak perlu mudah sentuh. Nak sapulah. Dalam bentuk gel yang mana bahan asas dia adalah air, mudah untuk meresap lah ke kulit kita kan. Kalau gel sapuan ni dia ada bau yang kurang menyenangkan. Orang lalu sebelah bau minyak angin ni. Ini tak ada. Yang ni tak ada. Okey. Jadi kalau ni kalau bau tu sapu sebelah ni dah bau dah kan. Dah meningit dah kan. Sakit ke tak sihat ke macam mana? Dia tak ada langsung bau minyak urut sebab dia bukan minyak. Ya, betul. Dia gel. Jadi dia ramai juga makcik-makcik dia silap. Dia tanya, ni minyak urut ke? Bau minyak urut ke? Dia tak ada, ini bukan minyak urut. Jadi kita nak jelas lah ni, nak bagi jelas dekat audience yang ni adalah gel. Okey, mana tak perlu dah nak buat 2 kali dah roll tu, tak perlu dah kita nak sapu pakai tangan kita untuk urut dan sebagainya. Sebab dia perlu, biar je macam meresap ni. sendiri kan. Dia akan meresap sendiri. Dan macam mana respon daripada pengguna sendiri, kepercayaan mereka untuk gel Amani ni yang dah berada di pasaran? Sebab tu kami di gel Amani memang kami ada buat pemasaran yang besar-besaran, tapi objektif utama kami, tumpuan utama kami adalah memastikan kualiti produk ni. Kedua, mereka akan bercerita kepada kawan-kawan, sahabat handai, dan ini menyebabkan gel Amani boleh bertahan sehingga sekarang. Gel Amani adalah ubat yang berdaftar dengan KKM. So untuk mendapat status ubat berdaftar tu, antara syarat dia adalah mesti dihasilkan di kilang GMP, Goods Manufacturing Practice, yang mana kilang GMP ni dia perlu mematuhi standard piawaian antarabangsa. Dan jadi semua SOP dia mesti ikutlah, mesti follow, dan kemudian kita daftarkan kepada KKM, yang mana KKM pula akan memantau dari segi keselamatan, dari segi bukan hanya dari segi pembuatan, dari segi bahan mentah yang digunakan, dan juga bagaimana kami mengedarkan produk tu. Semua tu ada SOP yang ditetapkan oleh KKM, yang mana kami perlu patuh. Kalau kami tak patuh, boleh ditarik balik pendaftaran tu. Jadi memang sangat ketat lah. Dan KKM juga menjalankan audit di kilang dan juga warehouse kami. Jadi tak perlu diragu-ragu, memang macam ni merupakan satu produk yang cukup berkualiti dan pastinya anda kena cuba. Yang tak pernah lagi cuba, wajib cuba. Dan bagaimana mereka nak dapatkan produk ni? Buat masa ni kita ada di farmasi-farmasi area Kelantan, area Utara, dan juga di farmasi Al-Arif yang ada di Felda-Felda. Banyak farmasi lagi kami akan masuk lepas ni. Ada juga di kedai-kedai ubat tradisional seperti kedai jamu. Boleh dapatkan di sana, insya-Allah. Promosi sentiasa ada jalankan. Harga berapa? Okey, saya tahu mesti ada yang tanya ni. Harga berapa sebotol tu? Okey, harganya adalah RM47. Yang ni lah packaging satu ni. Satu saiz Satu saiz ni.
Tapi adalah kami juga melakukan promosi yang mana boleh dapat dengan harga RM37. Okey. InsyaAllah ada harga combo promosi. set contoh dia kan, boleh beli ramai satu keluarga boleh pakai insyaAllah. Betul. Dan saya pasti sekolah rendah pun boleh pakai kan kanak-kanak? Boleh, tak ada masalah. Mungkin yang mereka yang aktif bergiat dengan sukan di sekolah kan? Sebab dia tak ada rasa panas. Dia memang sejuk berangin je. Tak ada masalah. Budak kecil pun boleh guna. Okey, insyaAllah. Tuan Leo Adi ada apa-apa pesanan ke nak sampaikan kepada penonton hari ini? Terima kasih kepada pengguna Jal Amani yang memberi kepercayaan kepada kami dan insyaAllah kami akan terus menjaga kualiti demi membantu untuk melegakan sakit pada sendi dan otot tuan-tuan dan puan-puan di luar sana. Masya-Allah. Alhamdulillah, kita juga nak ucapkan tahniah kepada Amani Life Sdn Bhd kerana menghasilkan satu produk yang cukup baik dan boleh memberi manfaat kepada penonton di luar sana. Dan perkongsian yang baik juga untuk hari ini, satu yang memberi manfaat juga kepada kami, satu info yang baik dan dapat menyelesaikan mereka yang menghadapi masalah sakit sendi, sakit otot kat luar sana. Lepas ni boleh dapatkan Gel Amani insya-Allah. Terima kasih lagi sekali Tuan Leo Adi Putra kerana bersama dengan kami di Sisi Niaga. Dan kepada anda di luar sana, insya-Allah jangan lupa terus menonton Dua Sisi di setiap hari Sabtu jam 9 malam bernama TV insya-Allah. Jumpa lagi. Assalamualaikum.